Welcome to the end of days. Theories become reality. Watch the signs around us. The global agenda is here. We must understand the times. Are you ready for what comes next? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku vlogging style baru. Aku buat POV sambil aku buang sampah ni kejap. Aku nak berjalan kaki pergi ke kedai beli barang kejap. Sebab masa tu selalu aku berjalan ni apa semua, aku banyak otak aku berjalan nak bercakap. Jadi hari ni korang tengok aku POV style baru sambil tengok kaki aku je berjalan. Sebab aku ada beli satu kamera kecil murah ni RM40 dekat Shopee. Boleh lekat-lekat dekat topi lah apalah. Tapi aku tak tahulah order macam mana, kita try. Ini testing hari ni. So pagi tadi lepas subuh aku membaca Facebook, browsing, Flipboard. Aku tersedar satu perkara yang sebenarnya aku dah sedar lama dah. Dah 6 tahun dulu aku pernah cakap di dalam Facebook aku pasal kemunculan Yahudi Zionis, tag Zionis, iaitu daripada syarikat Yahudi teknologi daripada Amerika dan Israel. Teknologi Amerika dan Israel yang berpindah daripada Amerika, Israel ke Johor di Forest City. So 6 tahun lepas aku dah bagi tahu, dah pernah tulis dah. Tapi itulah orang cakap aku teori konspirasi lah, apalah tau lah. Tapi hari ini benda tu betul-betul jadi realiti. Dah kecoh dah sekarang. Microsoft, Star, apa dah, semua syarikat-syarikat AI, syarikat IT, Waze, apa semua berpindah ke Forest City, Johor Bahru. Ini bukan satu benda yang baru sebenarnya. Aku merasakan, ini teori aku lah ya. Aku salah lah. Ini apa yang aku amati, dan kalau kau fikir sendiri pun kau boleh berfikir kan. Benda ni dia tak tiba-tiba. Dan benda ni sebenarnya ialah satu perancangan yang dibuat oleh Johor, Singapura, China. Kononnya macam nak buat benda ni dulu untuk China, dengan investor China. Tapi nampaknya China pun tak pindah ke situ. Tempat tu kosong dah, sekarang ni dah start masuk dah. Tapi aku dah terbaca benda ni sebenarnya 6 tahun lepas dalam Flipboard. Dalam Flipboard adalah surat khabar daripada satu dunia. Korang pergi application Flipboard, kau boleh pilih pasal iklim, pasal politik, pasal Israel, Gaza, macam-macam. So ada banyak topik, beratus topik dalam Flipboard yang kau boleh pilih. Dan dia akan kutip semua surat khabar, berita-berita dari pelbagai dunia untuk kau baca. So 6 tahun lepas sebenarnya di luar negara aku dah baca berita tentang syarikat-syarikat gegasi teknologi yang akan berpindah ke Johor ni, Forest City. Masa tu sebelum aku stroke lagi. Sebelum aku stroke aku dah baca dan aku pernah tulis. Tapi seperti biasalah orang cakap aku macam-macam lah. So sekarang benda tu betul-betul berlaku, dan konon-kononnya macam PMX apa semua, kerajaan buat macam, oh benda ni betul ke tak, baru nak siasat apa semua. Seolah-olah macam benda ni baru berlaku.
Padahal benda tu dah diumumkan 6 tahun dahulu. Sebelum aku stroke 2020-2021 aku dah baca. Aku tak simpan benda tu. Dulu masa vaksin semua phone aku kena ambil. So banyak aku screenshot semua dah di-erase. Banyak semua aku punya post, aku punya FB, YouTube aku semua dipadam oleh SKMM dan Bukit Aman. Sebab benda-benda macam ni lah aku dah tahu benda sebelum benda-benda tu berlaku. Aku bukan ahli nujum, aku bukan ramalan, tapi aku suka membaca berita-berita luar negara. So aku dah terbaca pasal penghijrahan teknokrat company besar ni akan pergi ke Johor. Aku dah tahu dah. Dan kalau kau fikir sendiri, benda ni kau rasa macam mana? Tiba-tiba ke? Benda ni dah dirancang. Johor, Singapura, Malaysia, China semua dah tahu dah benda ni. So jangan buat terkejut lah. Janganlah kononnya baru nak investigate. Seolah-olah kita ni semua satu Malaysia ni bodoh nak mampus. Tak tahu apa-apa, tak tahu bahasa Inggeris, tidak membaca surat khabar luar. Benda ni dirancang. So aku just nak bagi tahu je lah. Untuk rakyat Johor, hati-hatilah. Sebab bila teknologi company apa semua dekat sana, kau tengok Papanon pun sibuk AI apa semua. Dan satu dunia, orang-orang yang cipta AI dahulu, Godfather of AI semua dah, yang dah terlajak dan dah insaf dan bagi tahu benda ni berbahaya. 2027, 2030 dunia akan jadi bahaya apabila AI ni, dia kecerdasan yang kepintaran semula jadi, yang dia akan sentiasa berkembang. Dia ni macam kau cipta jin. Dia bukan komputer biasa, dia bukan software biasa, tapi software yang sentiasa evolve. Dia berkembang dan satu hari dia akan jadi terlalu cerdik sehingga dia akan kawal manusia. Ini adalah apa yang diramal dan dibagi tahu oleh pencipta AI yang dah insaf. Apabila dia tengok anak dan cucu dia, dia jadi risau. Dia kata satu hari kita ni akan dikawal. Dia macam cerita Terminator lah, senang cerita, Skynet apa semua. So orang-orang Johor pada yang aku nampak akan menjadi negeri yang pertama yang dikawal penuh oleh AI. CCTV, mata kata, digital ID, tracking system, kau punya phone, kau punya apa semua akan di-track. Perbelanjaan kau, percakapan kau, tulisan kau. So pada aku nampak orang Johor adalah mangsa yang pertama lah kawalan AI penuh. Dan mungkin juga menjadi guinea pig, tikus makmal kepada segala agenda-agenda kerajaan. Sebelum dia nak buat satu Malaysia, dia akan test dekat Johor dulu. So itu apa yang aku nampak lah untuk pagi ni. So selagi ada masa, kalau ini bukan aku saja-saja memandai ya. Ini aku punya pemikiran. Aku punya pemikiran tak semestinya kau ikut. Aku mungkin salah, tapi kau fikir sendirilah kan. Bukan aku menghasut ataupun aku buat kajian, dan aku pun kaji juga. So kajian aku adalah, kalau selagi ada masa, kalau boleh keluar daripada Johor, berpindah kerja tempat lain, keluarlah. Sebab satu hari mungkin kau nak keluar daripada Johor pun susah dah. Sebab semuanya akan dikawal. Okay, Assalamualaikum Rukun. Hai. Depan lalu, sorry. Hai, Assalamualaikum.
Aku nak beli barang je. Allah. So, selagi ada masa boleh get out from Johor. Get out lah sebelum kau tak boleh keluar, tak boleh masuk. Semua benda nak kena digital ID. Semua benda di track. Engkau akan jadi hamba-hamba yang terpaksa ikut ajal. Engkau lah akan yang menjadi guinea pig yang pertama kat Malaysia ni. Engkau orang lah yang akan dipaksa macam-macam vaksin dan segala-galanya. Kau akan dipaksa oleh sistem. Masak kau orang sebenarnya. Lepas tu dia akan test kepada seluruh Malaysia pula. Selepas itu sure benar. So what can I say? Itulah kenyataan dan hakikatnya. Kita telah ditipu oleh agama, demokrasi, oleh tulil amri kau. Semua. Sing. Tolong Sing. Bagi itu Lipton berry, teh Lipton berry no sugar. Yang besar ni. Besar. Itu satu kecil. Lipton. Yang besar punya satu. Okey. Ini sedap. Okey, sedap. Okey, terima kasih Sing. So, terima kasih. Aku memang suka pula Lipton soda. Dia tak ada gula. Lepas tu dia teh ais limau. Tapi ada yang original, ada yang berry. Dia minuman kegemaran aku pula sekarang. Sebab tak ada gula. Tapi dia ada gas-gas sikit lah. Tapi tak banyak lah. Daripada minum Coke ke apa ke 7up ke apa ke, aku minum ni lah. Bini aku suka kopi. Aku tak ambil yang apa tu, aku ambil yang Malaysia punya cream O. Yang apa tu, yang satu lagi tu aku takut nak beli. Oreo tu. Macam-macam lambang ada kat situ. Okey, kita stop jap. Nanti kita sambung balik. Okey, Rukun, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, settle dah beli barang. Sekejap, kita singgah kejap dekat kios kat tepi tu, minum jap. Okey, seperti yang aku cakap tadi dah, perancangan Johor ke arah Zionis teknologi ni sebenarnya adalah perancangan orang-orang kita sendiri. Pemimpin-pemimpin kita. Sistem agama demokrasi yang kau puja ni, kau pilih dah siapa-siapa pun, kau sibuklah bergaduh sesama sendiri, sesama keluarga, sesama kawan-kawan, bermusuh-musuh, bercakap-cakap pecah belah Melayu ni. Sebabkan politik demokrasi ni pecah belah. Tapi sebenarnya yang control the whole agenda adalah pemimpin-pemimpin kau sendiri, yang kau pilih, yang kau undi, yang kau sembah, yang kau puja. Itulah yang mengkhianat, menipu daya korang semua sebenarnya. Tapi apabila ada orang yang nak bagi tahu, kau sihir. Ada orang yang nak ingatkan, kau kutuk, kau keji, kau pulau. Kau rosakkan hidup orang-orang yang cuba nak menyelamatkan korang. Akhirnya semuanya terlambat. Dah tak boleh buat apa dah. Kau tunggu dan hadap ajalah kezaliman, paksaan yang akan berlaku. Vaksin, digital ID, tracking, kezaliman,
penindasan yang paling ultimate yang akan berlaku bermula. Segalanya bermula di sini, iaitu Johor. Johor lah bermulanya ambang pintu Zionis, pintu fitnah-fitnah Dajjal, selain daripada demokrasi, selain daripada ulama'-ulama' su'. Itulah dia apa yang akan berlaku. Aku hanya tolong bagi tahu. Nak percaya tak percaya bukan hak aku. Engkau ada otak, engkau ada smartphone, kau boleh fikir sendiri. Aku ni tangan stroke, tak boleh nak buka, kena peluk macam ni baru boleh pusing. So itulah kehidupan aku. Allahu Akbar. Hai, Mazrul. So cakap banyak pun tak guna, sebab semuanya dah berlaku, akan berlaku dan terus berlaku. So itulah aku testing kamera baru aku ni, kamera RM40 ni. Tak tahulah gambar elok ke tak, audio okey ke tak. Yang penting audio, gambar tak penting sangat. Yang penting kau dengar apa aku cakap. Dan tak perlu sebarkan, share nanti sampai pada orang yang tak apa-apa, habis aku. So tidak ada lagi peringatan, nasihat daripada aku. Hanya sebarkan kepada family je lah, kepada kawan-kawan yang betul-betul kau boleh percaya. Dan ingatkan, especially pada saudara mara di Johor, kalau sempat keluar, pindah kerja tempat lain, cari rezeki tempat lain, carilah. Sebab aku yakin Johor akan jadi negeri yang pertama AI, kawalan AI yang paling dahsyat sekali. Dan aku juga yakin tekanan akan start di Johor. So teruskan menganut agama demokrasi, sokong pemimpin-pemimpin kau yang akan pijak zalim, yang akan jahanamkan korang semua. Hidup demokrasi, tolak sistem Islam, tolak hukum Islam, tolak pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Islam yang sebenar-benarnya. Jangan tinggalkan demokrasi, nanti masuk neraka. Teruskan beragama demokrasi, kerana inilah yang kau nak, inilah yang kau pilih. Dan kerosakan itu bermula dengan tangan-tangan kau sendiri. Salam satu syahadah. Assalamualaikum.